Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Berita gembira kepada semua penjawat awam. Seramai 140,185 penjawat awam Persekutuan yang berkhidmat di negeri Johor akan menikmati insentif khas bernilai RM500 setiap orang. Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi berkata, insentif itu melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 70.1 juta. Katanya, pemberian tersebut merupakan insentif pertama Johor kepada penjawat awam persekutuan yang berkhidmat di negeri itu. Selain itu, Johor turut mengumumkan bonus 2 bulan gaji kepada 17,454 penjawat awam negeri yang akan disalurkan pada Disember ini. Selain Kerajaan Negeri Johor, Kerajaan Selangor juga mengumumkan bantuan khas kewangan BKK berjumlah 3 bulan gaji bagi penjawat awam negeri sebagai penghargaan terhadap komitmen mereka dalam menjayakan agenda reformasi Selangor Juara. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Sari berkata, bantuan itu melibatkan 1,5 bulan gaji yang telah pun dibayar pada awal tahun ini, manakala baki 1,5 bulan lagi dengan kadar minimum RM1,000 akan disalurkan pada 18 Disember depan. Selain negeri Johor dan Selangor, Kerajaan Pulau Pinang juga meluluskan bayaran bantuan khas kewangan BKK sebanyak 3/4 bulan gaji atau minimum RM1,000 kepada penjawat awam di negeri itu, dan pembayaran BKK itu akan disalurkan bermula Disember ini.